Sahabat di dunia, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di rangka asal Perakman yang ada dalam ni. Ni rangka asal. Dia letak dengan suhu darjah lagi, Celsius dia. Dan itu rangka dia, dibuat secara video. Dan projek ini dibuat oleh pihak kerajaan ataupun muja negara, saya rasa. Kos yang belanja jutaan lah untuk meletakkan barang-barang tersebut. Kita tengok dia punya dua barang-barang. Dia semua ni. Ini semua cerita tentang bagaimana pembangunan kehadiran orang-orang awal di daerah Lenggong. Sebab itu ada orang asli, kita kata orang asli ni kulit-kulit macam Afrika dan sebagainya. Kerana kalau tengok masyarakat asal Aseanoh, Najarito dan Tamia, Senoi asalnya menghuni di kawasan Gua Batu Kapur di Lemah Lenggong, seperti Gua Badak, Gua Dayak, Gua Tua Kelawar, Gua Harimau, Gua Geluk, macam-macam gua ni. Dan dulu saya kecil-kecil selalu pergi ke gua ni. Bila dah merantau, bila pulang semalam pergi ke Gua Putri, sawah pun tak ada dah, sawah dah, benang tu dah jadi hutan dah pokoknya. Dan kereta boleh sampai ke depan Gua Kajang. Jadi inilah benda yang ada. Yang tuan-tuan kena bawa anak-anak datang melihat suasana yang ada ni cukup indah. Cuba tengok mereka ni, kan ada wajah watak-watak orang-orang Afrika ni. Sejarah kehadiran Lenggong ni, daerah Lenggong, dan projek yang besar, ada lagi gambar dalamnya, real. Kerajaan menggunakan banding yang besar. So anda yang berada di luar sana melihat video ni, tolong share dan bawa anak-anak datang ke Lenggong. Dan kalau boleh ambil pemandu pelancong, mereka akan tunjuk lagi tempat-tempat yang menarik yang ada di Lenggong, sejarah bagi negara kita yang telah kerajaan angkat bumi Lenggong ini dengan adanya sungai-sungai yang cantik, lata-lata yang boleh dimandi, berkelah, bersantai, termasuk makan-makanannya, ikan-ikannya, kampungnya, ada ikan terbunnya, ada ikan lomonya, ada ikan apa nama nak sebut tadi, apa nama dia, banyak-banyak lah ikan nak sebut, saya pun tak ingat lah, dah lama tinggal kampung. Jadi cuba kita tengok ni sikit di ujung sini. Ni pada batu-batu begini yang kita tak jangka benda ni oleh kerajaan boleh buat. Dia benda besar dan menggunakan kos yang begitu besar. So adik-adik kalau tengok ni, ajak mak datang, adik-adik tengok benda-benda ni payah ni. Dia datang tengok. Dia ada buah. Mari tengok sini. Sikit lagi. Cuba tengok ada gua je buat begini. Jadi video ni tak boleh panjang sebab kita buat konten saja. Dan dijaga dengan rapi oleh pekerja-pekerja. Tengok, pekerja menjaga dengan rapi. Okey, kita stop dulu. Nanti kita akan buat konten kedua. Ketiga terusnya. Okey.